Depend pada dia lah. Kalau kita boleh kau tim dia tak. Aku pernah datang ke Jepun pada November 2001 hingga ujung Februari 2002 atas jemputan Kerajaan Jepun, program JICA. Program ini ialah collaboration antara Malaysia dengan Jepun selama 103 hari di sebuah tempat di bandar Sapporo, Kepulauan Hokkaido di utara Jepun. Ini merupakan satu program international dan kami 9 orang telah dipilih untuk menghadiri kursus di sana. Peserta di sana 2 orang Malaysia, 1 India, 1 Sri Lanka, 1 China, 1 Morocco, 1 Rwanda dan 1 Mexico. Dan 1 lagi Iran. Aku terpegun tentang keindahan bandar Sapporo yang diliputi salji sepanjang aku berada di sana. Aku bertekad satu hari nanti aku bercadang nak bawa familiku ke Jepun di tempat ini, sama ada ia realiti ataupun satu impian sahaja. Impian ni hampir pudar setelah aku bersara kerana ia memerlukan kewangan yang sangat besar. Satu hari sedang aku melayari YouTube, aku terpandang satu iklan daripada travel agency MKJ, iaitu melawat ke Jepun. Sangat menarik. Aku pun buat perancangan macam mana nak pergi ke sana. Aku cuba menghubungi travel agent MKJ dan kami buat berurusan di sana. Aku datang sendiri ke pejabat MKJ untuk berbincang tentang itinerary yang aku kendaki. Sebab di MKJ Travel ni dia boleh customize ikut preferences customer. Ini pejabat lama di Ceras, sekarang dah tiada lagi. Sekarang mereka pindah ke Petaling Jaya. Bila pandang je iklan ni, aku teringat masa aku di Jepun, di Sapporo. Inilah pejabat MKJ tour guide di Ceras. Aku masih ingat lagi suasananya di dalam pejabat ni. Dipenuhi dengan poster-poster tempat lautan di Jepun.
Dan di sinilah tempat aku berbincang dengan staf-staf MKJ mengenai itinerary yang aku hendaki. Memang dia nak kalau kita beli routing dia harus tahu. Ini merupakan sebahagian daripada itinerary tersebut. Pagi itu kami tiba di airport Kuala Lumpur seawal 4:30 pagi. Dah lama aku tidak ke airport. Ini merupakan satu pengalaman baruku yang akan membawa family ku ke Jepun. Salah seorang dia dah di sana. Oh, dia ni. Aku guna pengalamanku semasa bekerja dulu untuk membaca jadual penerbangan dan mencari tempat nak check in. Itu MH 074. 70. Pada pagi itu aku berasa tenang je, tidak kelam kabut. Mana yang Osaka ni? Kaki tangan MKJ ni sangat bagus, sangat baik. Dia tunjukkan aku siapakah pengurus dia di Kuala Lumpur dan siapa dia pengurus dia di Jepun. Setelah membaca jadual penerbangan, aku pun bergerak seorang diri mencari maklumat lagi di manakah kaunter pendaftaran ataupun kaunter check-in ke Jepun pagi itu. Akhirnya aku berjaya juga mendapat maklumat kaunter check-in. Hari itu ramai orang dan kami terpaksa queue panjang untuk mendapatkan boarding ticket. Walaupun ramai orang tetapi servisnya cepat. Kami membeli tiket kapal terbang ni atas bantuan MKJ Travel Agency. Mereka yang bantu kami. Dengan menggunakan sekeping kertas ni, saya gunakan untuk mendapatkan boarding pass. Ini merupakan boarding pass yang kami terima. Selepas dapat boarding pass, kami terus pergi sembahyang subuh. Solat subuh, lepas tu terus pergi Costa Coffee di airport KL. Kami habiskan masa kami di Costa Coffee ini sebelum ke boarding gate. Lama juga kami di kedai Costa Coffee ni. Sambil duduk-duduk, kami perhatikan ramai orang lalu lalang di depan coffee shop ni. Anak perempuan sebelahku sedang tidur nyenyak, kerana yang lainnya masih segar lagi.
Okey, sekarang boarding time. Kami bersiap-siap ke pintu boarding lagi murah. gate Dan sebelum ke pintu boarding gate, kami singgah sebentar di roaming man untuk mendapatkan data semasa di Jepun nanti. Kami masuk ke international departure ataupun pelepasan antarabangsa untuk ke immigration check. Ke immigration counter. Selepas immigration counter, kami terus berjalan lagi menuju ke bas untuk membawa kami ke kapal terbang. Sini ke? Alah, turun. Pagi ni cuaca baik, cerah, tak hujan. Dan suasana pun nampak tenang saja. Bas pun mula bergerak menuju ke satu lagi bangunan mana kami akan pergi ke boarding gate, tempat nak naik kapal terbang. Perjalanan ni ambil masa lebih kurang 5 ke 6 minit lah baru sampai ke next building, tempat international flight parking. Kami dah hampir sampai. Dah nampak dah bangunan dia. Turun dia daripada bas, kami terpaksa berjalan lagi untuk pergi ke boarding gate, tempat nak naik kapal terbang. Agak jauh jugalah perjalanan dia. Naik kapal terbang kalau gate open lah. Dia tunggu kita Penumpang semua dah mula masuk ke dalam kapal terbang mengikut giliran masing-masing. Kami dari kumpulan 6 ni mungkin last kali kot yang akan masuk di dalam kapal terbang. Passenger dah ambil tempat masing-masing dan menunggu saja untuk kapal terbang ni bergerak. Hari ni memang penuh orang lah. Semua seat dipenuhi occupied. Tak ada yang kosong.
sibuk nak serve makan hari ya untuk kami. Perjalanan mengambil masa 6 jam lebih lah untuk sampai ke Narita Airport. Dalam kapal terbang ni tak ada apa yang kita boleh buat cuma tengok video ataupun tidur je lah dan menunggu masa nak sampai. Lagi 1 jam lagi nak sampai ke Narita Airport. Lagi 19 hari bulan Desember 2022. Dan nanti masa 6 jam setengah. Kami coba ada jalan lebih kurang sejam 40 lah. Dah masuk dah kawasan Jepun dah, selatan Jepun. Ini rute perjalanan dia daripada Malaysia ke Jepun. Okay, ini merupakan maklumat yang kita boleh dapat daripada kapal terbang lah, information dia. Temperature -4. Okay, bila nak sampai tu jangan tutup lampu. So ramai yang mengantuk tidur lah antara tu Okay, ni masa nak landing time. Banyakkan lampu telah dipadamkan untuk nak melanding dah dekat sampai lah. Okay, landing time Narita Airport, Japan. Dah pun landing dan kami keluar menuju ke immigration. Okay, masa keluar daripada kapal terbang tu kami terus pergi bilik air. Dan keluar tu tak ada orang dah. Tak tahu kan. Jadi kami satu family sajalah cari tempat nak pergi immigration. Perjalanan nak menuju ke immigration agak jauh jugalah dalam jalan.
Passenger yang sama kita orang tu semua dah pergi ke immigration. Kami yang tinggal ke belakangan ni tercari-cari lah. Tetapi relax je sebab dah sampai, tak ada masalah. Cari family ku mana dia. Rupanya dia orang tengah bergambar di background kapal terbang tadi. Pada malam tu flight daripada tempat-tempat lain pun landing pada waktu yang sama. Jadi dekat immigration ni ramai lah. Kami kena queue panjang. Wah, nampak tu jauh lagi tu sebenarnya. Lepas immigration shop dan kami pun ambil bag dan terus jumpa travel agent kami. Ini dia travel agent kami daripada MKJ Travel. Bergambar sekejap. Kemudian tolak stroller yang penuh dengan bag ke kereta. Simpan barang dalam kereta. Kemudian kami pergi makan kerana lapar sangat Tour guide MKJ Travel bawa kami ke satu tempat makanan halal di airport dia juga, di Narita Airport juga, di kawasan Arrival. Ini tempat ni saya recommended lah. Sedap pun sedap. Dia lebih kurang, dia punya owner tu nampak macam India tu, Pakistan tu nampak dia. Tempat kedai ni dia tutup dalam pukul 8 malam kalau tak silap saya lah. Yang ini hidangan aku yang order. Banyak portion dia tu. Sedap pun sedap. Tak sangka lah sedap dia. Perhatilah masa tu. So sebelum balik tu kami makan kenyang-kenyang. Lepas ni dia akan hantar kita orang ke guest house yang telah ditempah. Tour guide MKJ ni kita anggapkan sebagai daripada family kita orang lah. So apa yang kita makan, dia pun makan. Jadi tak ada jadi perbezaan antara tour guide dan kita orang. Tak ada banyak beza. Kita macam satu family lah. Cuma beza dia ialah tour guide dia akan duduk berasingan. Dia duduk tempat dia. Ada satu tempat yang MKJ Travel dah sediakan. Manakala kami duduk kat guest house. Jarak tu jauh jugalah. Dia claim lah. Tour guide ni bekas student di Jepun.
So dia tahulah selok belok di Jepun ni. Kosong. Okay, selepas tu kami pun bergerak ke dalam kereta untuk pergi ke guest house kami ya, yang agak jauh juga daripada airport. Lebih kurang sejam lah perjalanan dia. Ada cerita TikTok lah. Masuk. Dah masuk Tokyo dah kan. Akhirnya kami sampai di guest house Tateshi Yen. Parking dia jauh, agak jauh sikit dah daripada rumah. Okay, terima kasih kerana menonton. Saya harap informasi ini memberi faedah kepada kamu semua. Jumpa lagi di video yang lain.